Okey. Assalamualaikum. Inilah pokok pisang yang sebelum dibaja oleh Power Grow. Pokok pisangnya agak tak cantik, agak rencat. Pokok dia tak cantik, batang dia pun tak cantik kan. Ini sebelum baja Power Grow. Okey. Inilah. Semua ni memang sama macam ni lah. Macam ni lah dia punya pokok dia. Memang tak cantik, memang tak sihat dah pokok dia. Ni lebih kurang dalam 1 ekar. 1 ekar lah lebih kurang. 1 ekar suku lah lebih kurang. Daripada sana semua kebanyakan pokok macam ni. Dia macam ni. Dia terencat. Pasal mungkin faktor cuaca. Faktor cuaca lah. Dengan benih dia pun tak berapa nak. Benih dia pun bakal dia pun tak berapa nak cun. Berarti tak apalah. Kita tengok lepas 2 minggu lepas ni. Tadi saya dah baru spray ubat pula minta maaf. Spray ubaja Power Grow. Kita tengok hasilnya. Lagi dari sekarang lah. Hari ni 25. Ni lah pokok dia. Tak berapa nak cantik kan. Okey. Daun-daun dia pun kita tengok dah tahu dah. Memang daun-daun dia kuning semua. Memang tak cantik. Tapi tak apa. Kita tunggu lagi 2 minggu untuk kita tengoklah keputusan dia macam mana. Saya dah pakai baju Power Grow. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, baik. Setelah 3 minggu kita pakai baju Power Grow. Tengok hasil dia. Alhamdulillah ada perkentan. Pokok dia pun tengok, daun dia pun dah cantik kan. Ni cantik. Kau tengok yang sana tu sama-sama cantik. Yang masa 3 minggu lepas yang saya post tu memang agak kering kan pokok dia kan. Ni hasil dia. Hijau pokok dia. Ni pokok dia tengok. Okey. Semua dah hijau tu dah. Dah hijau kan. Semua dah cun lah. Macam ada perubahan lah. Alhamdulillah. Baju ni. Ini baru 1 kali semburan baru 1 kali semburan. Tengok hasil dia. Okey. Pokoknya pun dah hijau. Daun-daun yang kita tengok daun dia kita tak tahu dah. Memang hijau. Sebelum tu kan daun dia kering kan. Daun dia pun dah hijau sana tu, yang besar-besar tu. Iteri kan macam terbantut. Tu semua dah hijau tu. Hujung tu, tu semua tu. Tu, okey, dah cantik lah. Lepas ni saya nak sembuhkan lagi sekali. Tu dah saya batung. Lagi sekali saya nak baja lagi setelah 3 minggu. InsyaAllah lagi 3 minggu nanti saya bagi video dia. Mungkin pokok ni mungkin dah besar kot. Sebab pokok ni sebelum ni memang terbantuk ni. Ni pokok ni sebenarnya kalau ikutkan dah memang dah 4 bulan. Dah maksudnya pokok ni memang dah tinggi dah. Sebab kan dia terbantut. Saya tak taruh baja. Mungkin salah satunya lepas baja tengok hijau. Yang penting dia dah hidup, dah subur. Okey. Lepas ni saya baja lagi sekali. Baju yang kedua pula. Pakai baju Power Grow. Okey, baik. Bukannya sembang Ni betulnya pokok ni. Saya jujurnya. Kalau cakap tak elok memang tak elok. Kalau saya cakap elok, elok. Sebab kita yang pakai kan baju tu untuk tanaman kita kan. Kalau kita cakap elok, eloklah benda tu. Kalau tak elok jangan kita cakap elok pula kan. Okey, ni memang elok lah bajunya. Alhamdulillah. Puas hatilah. Okey, baik.